So now kita masuk kepada masih lagi dekat level keempat, kategori agent pula. Okay, agent ni sebenarnya agak kacang. Dia tak sesusah founder lah, okay. So, kategori agent kena buat content personal branding. Agent, stockist, dropship, affiliate, salesman, sales advisor. You guys adalah dalam kategori agent, you kena buat content personal branding. Content personal branding, content yang kedepankan diri sendiri, bukan kedepankan brand. Brand berada di belakang you. Orang kena nampak you dulu, kenal, suka dekat you, baru kita tengok apa you jual dekat belakang. Okay, macam mana nak buat content personal branding ini? Mudah je guys. Okay, content personal branding ini terbahagi kepada dua bahagian. Okay, content personal branding terbahagi kepada dua bahagian. Okay, kita ada bahagian satu, kita ada bahagian dua. So, kalau you dalam kategori agent, you tidak ada pilihan. You tak boleh pilih, saya nak bahagian satu ke bahagian dua. You kena buat dua-dua bahagian ini sebab dua-dua bahagian ini akan membentuk content personal branding. Okay, so bahagian satu content personal branding adalah keyword dia pilih. Bahagian satu content personal branding, pilih any part of your personal life yang mana you selesa untuk ditunjukkan kepada orang di luar sana. Nak bagi orang dekat luar sana nampak, kenal you siapa. Bahagian satu content personal branding, pilih any part of your personal life yang mana you selesa untuk ditunjukkan kepada orang di luar sana. Nak bagi orang dekat luar sana nampak, kenal you siapa. Any part yang you selesa untuk orang kenal you. You selesa untuk orang tahu you dah kahwin. Tunjuk family you dekat social media. You selesa untuk orang tahu you masuk gym. Tunjuklah you workout dekat social media. You selesa untuk orang tahu you bekerja sebagai seorang cikgu. Tunjuklah pekerjaan you dekat social media. So, basis dia adalah as long as you selesa untuk orang kenal you atas itu, go ahead tunjuk je. Tapi, kalau you tak selesa, you rasa macam, okay, benda tu adalah privacy you, dan tak payah tunjuk langsung. Contohnya, kawan agent you selalu sangat tunjuk dia dengan anak-anak dia. Dia expose muka anak-anak dia. Dia tunjuk anak dia di sekolah mana. Kan, dia tunjuk dia main, dia bawa anak-anak dia main dekat playground semua kan. You pula sangat tak selesa nak tunjuk anak-anak you dekat social media. Anak-anak adalah privacy you. Makanya, tak payah tunjuk. Tak payah tunjuk langsung guys. Biarlah orang dekat luar sana tak tahu you dah anak sekalipun. That's not your problem. So selalunya bahagian satu ni pretty easy sebab dia bergantung kepada privacy dan keselesaan masing-masing. You selesa nak tunjuk you dah kahwin. I tak selesa. I selesa untuk tunjuk I bekerja sebagai apa. You pula tak selesa. You selesa nak tunjuk suami you. I tak selesa. I selesa tunjuk anak-anak I. You pula tak selesa. So really depends on you yourself. So jangan tiru orang lain. Orang tu tunjuk suami, you pun nak tunjuk suami. Tak. Dia berdasarkan keselesaan masing-masing. Terpulang. You nak tunjuk you pergi swimming ke, pergi shopping ke, pergi berkebun ke, main masak-masak ke, lepakkan kawan ke, terpulang. As long as boleh buat orang nampak, kenal, suka dekat you. Okay? So, itu bahagian satu. Okay? Bahagian dua. Bahagian dua yang selalunya orang gagal. Bahagian dua yang selalunya orang gagal. Okay? Bahagian dua content personal branding adalah brand yang you jual menjadi sebahagian daripada hidup you. Brand yang you jual menjadi sebahagian daripada hidup you. Agent selalu gagal dekat sini. Kenapa? You jual something yang usually tak nak guna. Macam mana you kena makan, pakai, guna, consume produk tersebut guys? You agent Amway. Tunjuk you consume suplemen Amway. Apa pagi, tengah hari, malam. You duk cakap lah Amway tu bagus. Suplemen Amway ni memang berkesan efek. Dia memang cepat semua. Tapi you sendiri tak tunjuk you makan Amway. You agent tudung. Tunjuklah you pakai tudung untuk memasak. You pakai tudung untuk pergi shopping. You pakai tudung untuk pergi masuk gym. You duk kata tudung tu cantik, nipis, sejuk, selesa semua. Kenapa you sendiri tak pakai tudung tu? Itu bukan saja ejen produk. Ejen servis pun sama. Let's say kalau you adalah ejen property. Tunjuk aktiviti jual, beli, sewa rumah.